Ingat kuil haram saja masalah. Tengok kat belakang ni, Batu Cave. Next month, Thaipusam. Ramai yang tanya, mengapa sampai sekarang projek eskalator belum bermula lagi? This is the best. Skandal pembinaan eskalator Batu Cave. Kau nak peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Kau nak peruntukan daripada kerajaan negeri. Lepas tu kau mengemis, kau minta sumbangan, donation daripada public. Orang awam. Dan you buat permohonan, this is the best part, you buat permohonan atas nama persendirian. Ni, tepuk dada tanya selera. Saya nak tanya pengurusan management Batu Cave, kuil Batu Cave. Mengapa you tak nak apply under you punya persatuan? Very easy. Kalau you apply under persatuan, you kena melalui persatuan. ROS, every year you kena tunjuk penyata kewangan. Kalau atas persendirian, tanah tu akan jadi milik you, especially yang eskalator punya. Dan kalau dah jadi tanah milik you, suka hati politik RM50 ke RM100 ke, kau akan charge untuk eskalator dan you tak payah tunjuk penyata kewangan. Best thing lah. Mengapa you tak nak register under persatuan? Kalau persatuan, every year ada election. You tak boleh monopolize you punya eskalator punya business tu. Bukankah ini salah satu orang cakap cubaan skandal pembinaan eskalator? Sebab itu, kerajaan negeri Selangor terpaksa menolak you orang punya permohonan. You mengemis kat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dengan sumbangan orang ramai. Lepas tu kau nak apply untuk persendirian. What is the purpose? Saya minta rakyat Malaysia tepuk dada tanya selera. Dia berikan betis nak faham pula. Ini dah public interest. Tolong pakai otak lah. Harap-harap SPRM pun siasat benda ni. Dan kerajaan negeri, tolong jangan luluskan permohonan selagi dia tak apply under persatuan. This is ridiculous. Every year orang datang, berjuta-juta orang datang kat Batu Cave. Pernah tak you tunjuk penyata kewangan yang sempurna? So far. Dan mengapa untuk isu eskalator takkan you tak pergi sekolah? Berapa tahun Batu Cave kat sana tu? You tak pergi sekolah ke? Mengapa tiba-tiba you nak guna nama persendirian so that in future itu akan jadi milik you, suka hati politik. You boleh claim untuk you punya eskalator. Tindakan SPRM perlu tegas lah dalam hal ini. Sorry lah, banyak sangat korang punya skandal.